bukan menghina, dan juga telah memberikan satu cerita penceritaan dongeng berkenaan dengan dua orang sahabat Nabi yang paling mulia ini. Lantaran itu, saya mau seperti mana telah direport oleh Senata Major Razali, berapa undang-undang termasuk Saudara Azhar menyebut Akta Hasutan. Ini akta wajib dikenakan kepada beliau kerana melibatkan perkara agama. 3R. 3 hari lepas, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengeluar satu kenyataan yang very bombastic dan lagi adalah satu isu yang wajib diambil perhatian oleh kerajaan sendiri, iaitu isu 3R. Menyentuh isu 3R. Undang-undang tersendiri mesti diwajibkan diadakan segera untuk melindungi raja-raja Melayu, untuk melindungi hak-hak orang Melayu, untuk melindungi agama Islam itu sendiri. Ini wajib diadakan. Tahniah Datuk Zahid Hamidi mengeluarkan kenyataan yang begitu tepat pada masa dan ketikanya apabila 3R isu dimainkan, apabila raja-raja Melayu diremeh-remehkan, dan juga pada hari ini agama Islam itu diremehkan oleh sebuah parti yang mengatakan mereka ada parti Islam.